Alright guys, so welcome back to YouTube Acap Escobar. Jadi dalam video kali ni, aku nak ajar korang tentang swap zone. Apa tu Cap? Macam advance sangat Bukan kena ajar basic ke? Tak, ini benda yang basic. Tapi nampak je advance bunyi tu. Sebenarnya basic je. Macam mana tu? Swap zone. Jom tengok dalam iPad sekarang dan belajar. Okey, jadi swap zone ni kita ada dua jenis. Yang pertama iaitu resistant become support. Okey, nombor dua kita ada support become resistant. Apa perbezaan antara resistant become support dan juga support become resistant ni? Dia melakukan satu pergerakan yang di mana dia breakout. Kalau macam ajar sebelum ni iaitu tentang resistant and support and resistant, yang di mana dia terangkan paras harga tertinggi dan juga paras harga terendah dan level untuk kita nak sell dan juga untuk level kita nak buy. So kalau macam ni macam mana pula? Sabar. Jom Acap akan terangkan bentuk yang pertama. Untuk resistant become support, bentuk dia akan jadi macam ni guys. Korang tengok dia akan buat satu resistant, selepas tu turun. Okey, contohlah dia buat dalam keadaan sehala ataupun sideways kita panggil. And then dia terus melakukan satu breakout kepada level resistant yang sebelum. Okey, kalau macam kita tengok kan, mesti kita akan expect Acap ni macam nak sell je kan? Yes, betul. Memang kita nak sell kat resistant ni. Tetapi apa kita nak buat kalau resistant tu ditembus? Jadi Acap akan terangkan kat korang. Apa yang kita perlu buat ialah korang tunggu saja. Jadi kat sini kita ada resistant, kita ada resistant. So, jadi apabila price dah melakukan breakout kepada resistant yang sebelum, price telah mula turun balik ke dalam zone resistant yang dia dah breakout, maka terjadilah rejection dan kat sini dia akan melakukan support. So, ini zone apa untuk kita nak entry ni Cap? Inilah kita panggil sebagai zone untuk kita nak buy. Apabila price sampai lagi sekali kat sini, korang still boleh mencari buy. Patutnya daripada resistant kita nak sell ni, tapi kita dah bertukar menjadi nak buy pula. And itulah kelebihan dia. Dan Acap akan terangkan apa kepentingan swap zone ni di dalam topik market structure, sebab memang sangat penting market structure. Okey, kalau korang gunakan ni memang sangat penting. Nanti Acap akan terangkan kat korang. So, jadi basically resistant become support ni, daripada kita nak sell, kita bertukar menjadi buy. So, itu benda yang paling penting. Okey, korang kena faham kan? Maksudnya dia buat satu resistant yang lagi tinggi daripada resistant yang sebelum, dan bila price dah pullback ke resistant yang breakout tu, maka kat sinilah dia akan jadi support baru dan kita mula mencari buy dekat situ. So inilah resistant become support. So sekarang next, apa pula itu support become resistant ni Cap? Okey, kalau macam kita tengok resistant become support, daripada sell dia nak bertukar menjadi buy. Tapi kalau di support become resistant, kita akan tukar daripada kita nak buy menjadi sell. Macam mana tu? Okey, jadi dekat sini kita ada satu kawasan support. Okey, kat sini kita ada satu kawasan support. Okey, price naik, price turun dan dia terus melakukan breakout. Okey, jadi dekat sini kita ada resistant dan dia telah melakukan breakout kepada kawasan support kat sini. Alright, jadi bila dah melakukan support kat sini, mula-mula memang kita nak buy dekat kawasan support ni, betul tak guys? So tetapi dia telah melakukan breakout kepada kawasan support tu, takkan korang nak buy lagi, betul tak? So jadi apabila price dah sampai balik ke dalam kawasan support yang dah di breakout tu, korang just tunggu dia melakukan rejection, confirmation apa semua, baru korang sell. Dan dekat sinilah dia akan menjadi level resistant untuk korang nak sell pula. Jadi kalau price sampai lagi dalam zone ni, korang boleh cari sell lagi sekali guys. Okay, so itulah kelebihan dia. Okay, kalau korang tengok balik kat sini, resistant become support, dia nak berubah jadi daripada sell bertukar menjadi buy. Tetapi kalau support become resistant, daripada buy kita akan tengok dia berubah menjadi sell. So itulah swap zone secara umum dan dalam bahasa mudah Acap terangkan dalam bentuk macam ni.
So jadi sekarang ni kita pergi ke next part, iaitu kita nak tengok dalam cat pula Cap. Yes, Acap suka benda tu. Sebab apa? Kita tahu dan lebih jelas. Okey, kita nampak oh macam ni rupanya bentuk dia dalam cat. So Acap akan terangkan sekarang. Jom. Acap nak tunjuk korang satu contoh resistant become support guys. Alright, macam mana tu geng? Jadi dekat sini kalau korang tengok dalam cat, price membuat satu kenaikan dan telah terbentuknya satu penurunan dan menjadi level resistant. Lepas tu price turun nyonyeng-nyonyeng kat sini, dia naik lagi ke level resistant. Jadi mesti kita akan expect untuk nak sell, betul tak? Okey, lepas tu dia turun balik. And then tiba-tiba boom, dia pacak ke atas. Okey, jadi macam saya cakap, kalau dekat zone resistance become support ni, ataupun macam mana kita nak identify dia melakukan RBS ni, kita kena tunggu dia melakukan breakout kepada level resistance. Jadi dekat sini kita dah ada dah ciri yang pertama, breakout resistance. Okey, lepas tu apa yang kita perlu tunggu? Next, ialah kita perlu tunggu dia untuk melakukan penurunan balik ke dalam kawasan resistance yang telah di breakout ni. Dan korang tengok sendiri guys, nampak tak apa jadi? Dia turun and then nyonyeng-nyonyeng, paksa dia fly lagi. Dia fly balik. Maksudnya daripada kita tengok dia pacak dekat sini, and then bila dia turun, dia sambung lagi pacak dekat sini. So itulah cara kita nak guna, ataupun kita cakap cara kita nak identify macam mana resistance become support ni terbentuk dalam chart. So jadi kenapa Acap cakap topik ini sangat penting, swap zone, ialah disebabkan kita akan gunakan topik ni di dalam topik market structure. Sebab apa? Dia akan berkait antara satu sama lain macam laki bini. So kat situ korang tunggu je guys. Okey, sekarang ni kita dah settlekan tentang resistance become support. Now Acap nak tunjuk kat korang support become resistance pula. Macam mana tu? Tunggu. Tadi Acap dah terangkan dekat korang resistance become support, daripada kita nak sell bertukar menjadi buy. Tetapi dalam chart ni Acap dah ada satu contoh, iaitu untuk kita nak mencari buy, lepas tu kita bertukar pula nak mencari sell. Macam mana tu? Jom tengok sekarang. Okey, jadi dekat sini korang tengok dah guys, price melakukan kenaikan, dia turun, dia naik, and then terbentuklah kawasan support dekat sini. Okay, so mesti kita akan buy, betul tak? Kita buy sap. Lepas tu tiba-tiba price melakukan breakout. Nampak tak? Benda yang paling penting dalam swap zone ialah dia kena breakout support ataupun resistance. So jadi untuk situasi kali ni dia kena breakout support. Sebab apa? Dia nak jadi kawasan support become resistance. So dekat sini apabila price dah sampai dekat level support ni, jadi kat sini kita akan mula mencari peluang untuk kita nak sell. Nampak tak guys? Daripada S dia bertukar menjadi resistance. So kat sinilah kita nak mencari sell pula. Okey, betul tak? Daripada sini kita nak buy, lepas tu kita nak mencari sell pula. So inilah salah satu contoh untuk korang nak marking swap zone, iaitu resistance become support dan juga support become resistant. Okey, jadi Acap rasa itu saja geng untuk video kali ni. Jadi Acap harap korang dapat manfaatkan dan gunakan apa yang Acap ajar dalam semua video dalam YouTube ni. Korang gunakan sehabis baik dan pakai dalam training korang guys. Okey, yang penting follow rapat dan make sure tolong subscribe, like dan komen video ni, dan kita let's jumpa next video guys. Okey, assalamualaikum. Bye bye geng. Ciao.